Kembali lagi kita dengan soalan sains. 12.2 menunjukkan dua rumah yang sama bentuk yang dicatkan dengan warna yang berbeza. Okey, so dekat sini dia bagi kita dua rumah yang sama tetapi warna yang berbeza. Okey, so untuk soalan pertama kita, rumah mana yang bersuhu lebih tinggi? Berikan alasan anda. Okey, dekat sini saya guna adik-adik ingatlah dan nak tengok dulu berapa markah dia bagi. Okey, 2 markah. So of course lah kita punya jawapan adalah berikan jawapan dan berikan alasan ataupun explanation. Okey, so kalau ada perasan daripada gambar raja ni, P ni dia punya cat adalah apa? Cat dia terang. So adik-adik kena ingat ni lah, kalau cat yang terang adalah pemantul haba. So bila dia pemantul haba yang dipantulkan tu dia tak diserap lah, ataupun kita tak rasa sebab haba tu dia pantulkan balik ke tempat yang lain. So kita tak rasa haba tu. Tapi kalau ni rumah Q ni, perasan tak dia gelap-gelap? So kalau cat tu gelap, dia adalah penyerap haba yang baik. So based on kita punya pembezaan ni ataupun yang bila kita dah label ni, so rumah mana yang lebih bersuhu lebih tinggi? Rumah Q. Okey, apa alasan kita kenapa rumah Q? Okey, macam yang cikgu cakap tadi, sebab rumah Q ni cat rumah Q berwarna gelap. So kenapa bila dia warna gelap, dia yang menyerap haba dengan baik. So that is your answer lah.